Guys, Transformer hebat datang lagi dengan model baru Transformer TFT09. Alright guys, TFT09 dia adalah model yang lain daripada earbud biasa, iaitu ear hanging wireless earphone. Jom kita tengok. Kat dalam ni ada satu user manual. Inilah dia earbud tu. Lawa gila babe design dia. Ini model Decepticon. Dia ada warna lain lagi guys. Cara nak buka dia, tarik macam tu, nampak tak? Nice gila. Kat bahagian belakang, dekat bahagian bawah dia ada port charging Type-C. Alright, kita tengok dalam kotak dia. Cuma ada satu Type-C cable. Okay, jom kita keluarkan dia punya earphone. Korang tengoklah tu, nice gila babe. Dan ini kita akan masukkan dekat depan telinga kita. Cara pakai dia macam ni, kita just letak dia macam tu, dekat atas telinga kita sahaja. Earphone dengan shape macam ni adalah earphone model baru guys. Jom kita test. Alright, so kanan masuk ke kanan. Korang tengok tu, dia duduk je kat atas telinga kita. Okay guys, full volume dia. This is something new. Kualiti bunyi dia walaupun dia duduk dekat luar telinga, berdentum-dentum. Sedap gila dia punya bass. Bass dia heavy bass. So kalau korang suka dengar lagu yang ada dentum-dentum, memang ini antara yang terbaik lah. Dan untuk treble dia kurang sikit. Cukup nice untuk buat dengar lagu yang ada bass yang tinggi. Bateri dia boleh tahan selama 4 jam. Not bad guys. Dan guys, yang best lagi, dia pun ada gaming mode. Macam biasa, tekan je dekat sini 2 saat dan dia akan tukar kepada gaming mode. Kita pun dah test latency dia 50 ms untuk main game. Laju memang tak delay. Dan yang best sekali, mic dia pun jelas gila. Kuat gila mic dia, korang dengar sendiri. Sekarang kita dah test mic daripada earbud Transformer. Nice kan? Kualiti muzik bagus, kualiti game cantik, kualiti mic pun cantik. Rasanya ini adalah sebuah earphone baru yang mungkin korang kena try sebab dia lain daripada earbud-earbud biasa yang kita dah pernah guna sebelum ni. So guys, apa lagi kalau korang nak cuba, dapatkan dekat beg kuning di bawah.